Jabra 850T. Ramai sekarang ni yang mengadu masalah dia tak hidup. Sama ada sebelah tak hidup, tak pun sebelah dia habis bateri, cepat habis bateri, tak pun mati dua-dua. Yang ni masalah dia yang berlaku sekarang ni memang kerap. Ramai yang terkena dan ramai yang tercari-cari macam mana cara nak repair dia. Jadi ini adalah cara nak buka dia. Siapa-siapa yang nak buat sendiri, inilah cara dia. Korang boleh tengok suhu kita kena set 140 darjah Celsius. Lepas tu kita kena guna pisau yang pendek tau. Pisau yang keras dan pendek, supaya bila kita hitkan dia, kita senang nak tekan dan buka dia. Macam tu lah. Ramai lagi yang belum boleh buka Jabra ni. Berdasarkan aku punya kajian sendirilah, yang ni lah yang paling susah buka. Nak dibandingkan dengan model-model lain macam Sony ke apa ke, yang tu senang. Yang ni tak tahulah cara nak buka dan susah betul. Tapi kalau korang buat sendiri dekat rumah, suhu tu kena hati-hati tau. Kalau korang tak ada blower yang tepat yang boleh laras suhu, tak boleh. Kalau yang ada blower yang murah tu RM20 ke berapa kan, yang tu susah sikit kita nak agak. Takut apa tau, kita tembak dia cair. Tu bahaya. Kalau dah cair kat luar tu, dalam apatah lagi mesti rosak. Barang ni jangan silap sedikit pun. Positif negatif jangan tersilap walaupun satu step. Sebab dia akan merosakkan semua. Benda ni dah lah mahal, bukannya RM2-3. Nak lebih kepada 500 harga dia. Masa tu lah kot, nak kat 1000 kuasa. Jadi bateri dia boleh pakai model Zenny-Power Z55H. Lepas tu ada lagi satu LR1254 tak silap aku, Varta. Itu pun boleh pakai. Tapi itulah yang paling penting, korang masa nak buat ni jangan terputuskan apa-apa pun yang berkaitan dalaman dia. Kalau korang terputuskan, rosak lah, senang cerita dia memang rosak benda ni. Macam tu kan, yang kabel kuning tu kan, kalau korang terputuskan ganas ke apa, memang tak boleh pakai dah. Kira dalam tu sampah lah. Ada juga yang boleh repair yang sama-sama tu kan, tapi berapa kos pula korang nak keluar. Elok kos jadi berapa ringgit, kan jadi ratus-ratus. Macam elok beli baru lagi satu je. Macam tu. Setiap barang ni dia ada lock dia tau. Setiap merah tu semua dia ada trip dia dekat dengan casing. Jadi kalau korang patahkan, tak ada masalah. Kalau terpatahkan yang plastik tu, tak ada masalah. Jangan terputuskan barang-barang penting, konektor dia ke, dia punya wayar dia ke, memang tak boleh pakai lah. Itulah tutorial dia, korang tengok lah. Aku tak reti sangat nak tunjuk tutorial ni, tapi itulah, dah siap lah tu. Mantap bosku.